persiapan diri kita dari segi taubat kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, perbanyakkanlah taubat. Terutama dua dosa yang kita kena taubat sungguh-sungguh. Pertama, syirik. Syirik ni bukan mesti sembah berhala, tapi syirik hati. Contoh riak, takbur, sombong. Selama ni terlampau bangga dengan kehebatan kita. Bangga kerana ada degree, ada masters, ada PhD. Bangga kerana kita ni profesor, orang lain semua bodoh semua. Bangga kerana kita kaya walaupun muka tak handsome. Muka kaya tapi tak handsome, tak apa, kata janji kaya, sombong. Ada kereta besar, ada rumah. Segala kesombongan ini, itu masuk dalam syirik. Syirik dalam arti kata syirik hati. Ibadah takbur kerana nak tunjuk depan orang, syirik. Jadi segala dosa takbur, riak, sombong, buang sebelum masuk Ramadan. Segala dosa yang menyebabkan permusuhan, buang. Kita bermusuh sesama Islam. Jadi kepada tuan-tuan yang selama ni sehari dua ni ada left group, minta admin invite balik masuk dalam group. Jangan nak putus-putus saudara pula masa ni. Tak boleh. Silaturahim kena jaga. Mana-mana admin yang ada remove orang daripada group, invite balik. Jangan pandai sangat remove orang, sikit-sikit remove, sikit-sikit remove. Tanya banyak tak boleh, asyik remove. Itu memutuskan hubungan silaturahim. Invite balik. Sebab Nabi SAW menyebutkan pada bulan Sya'ban Allah Ta'ala akan ampunkan semua orang yang minta ampun kecuali dua, orang syirik, orang yang bergaduh. Inna Allaha la yattali'un fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahinin. Allah akan turun pada pertengahan Sya'ban. Ni dah habis dah nisfu Sya'ban. Allah ampunkan seluruh makhluk kecuali dua, orang syirik dan yang kedua orang yang musyahin. Sahabat tanya, wa manil musyahin ya Rasulullah? Al musyahin huwa musarrimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam. Musyahin ini adalah orang yang tidak bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi kita nak masuk Ramadan, mana yang kita bergaduh, sambung balik.